Aduh. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq dari Bawa Motor. Hari ni, aku nak tunjuk ke korang satu model baru sampai. Model Z15 GT. Layan dulu. Okey, dengan displacement dia 149cc, liquid cool, double wash can, 4 stroke, 4 valve, single cylinder. Okey, untuk motor CC 150, spek engine dia bagi macam ni, cukup power dah. Korang tak perlu risau. Okey, untuk max power motor ni 12.5 kW pada 9500 RPM. Untuk max torque dia pula 13.5 Nm of torque pada 7500 RPM. Bagi korang lah kan, korang dengar max power dengan max torque motor ni, cuba korang compare kan dengan motor yang pernah jadi fenomena suatu ketika dulu. Max power dia dengan max torque dia lebih kurang sama je. Beza dia sikit sangat. Tak banyak beza pun. Untuk transmission motor ni, dia dah bagi 6 speed, telescopic fork dan juga saiz tayar depan dia 90, 80, 17. Braking system dia dah bagi ABS tau. Apa tu ABS? Anti-lock braking system. So, untuk motor 150, dia dah bagi ABS depan, memang berbaloi. Okay? Untuk bahagian lampu dia pula, dia bagi LED headlight. Untuk signal dia pun sama, dia bagi LED. So, korang tak perlu nak maintenance, nak kena tukar mentol ke apa ke, dia siap bagi LED. Boleh tahan lama dan juga lebih terang berbanding mentol. Okey, untuk seat height motor ni pula, macam korang boleh tengok, aku tinggi 163. Okey, untuk tinggi 160 ke atas ada masalah. Walaupun aku jengkit sikit, korang boleh tengok aku menampak banyak mana. Untuk tinggi 160 ke atas memang tak ada masalah lah. Dengan dia punya suspension pun tak lembut, tak keras, just nice. Tinggi 160 ke atas, cun, memang tak ada masalah. Okey, untuk bahagian belakang, lampu belakang dia dah siap bagi LED, tail light. Untuk bahagian belakang punya signal pun sama, dia bagi LED. So, memang cukup moden lah motor ni. Tak perlu dah nak pakai mentol ke apa ke. Semua dah pakai LED. Okey, untuk suspension dia pula. Suspension dia bagi monoshock. So, untuk motor 150, monoshock memang sangat-sangat sedap. Okey, tayar belakang dia pula. Saiz 120, 90, 17. Memang sedap untuk motor 150 punya saiz tayar. Okey, antara features lain yang dia bagi dekat motor ni, yang bagi aku menarik lah. Dia ada bagi USB port charging. Okey, benda tu memang berguna untuk emergency case. Bukan korang boleh pakai selalu Ingat, emergency case untuk USB port charging. Dia punya meter, dia dah siap bagi full LED meter. Berwarna tak ada dah main hitam putih. Dia dah main berwarna dah sekarang. Lagi satu, fuel tank dia pakai 5.7 liter. Untuk motor 150, padahal dia bagi 5.7 liter. Okey, untuk overall apa yang aku cerita pasal motor ni, korang boleh komen dekat bawah, korang berminat atau tak. Yang mana berminat, boleh scan QR code dekat bawah untuk cari motor ni. Yang tak berminat, cuba komen dekat bawah. Apa yang korang tak berminat. Okey, ini segmen terakhir, aku nak tambah sikit.
komen jujur daripada aku sendiri. Untuk motor ni 150 daripada Modenas. Aku tak expect lebih. Okay. Dengan motor harga yang dia bagi bawah 10,000 daripada Modenas, apa yang aku bawa, first impression aku, okay, tak ada nak lebih sangat. Still okay untuk motor 150. So, korang yang mana berminat, korang kenal aku siapa? Syafiq Dharma Motor. Boleh cari aku dekat mana? Aku ada dekat Dharma Motor Ceras Damai Perdana. Boleh je search dekat bawah. Tulis Dharma Motor Ceras Damai Perdana. Datang, jumpa aku. Okay? So, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.